mana saja. Layan YouTube, ini Liga Domestik kita. Ini adalah Liga kita, Liga Malaysia. Berita terkini, 2 lagi warisan berkualiti akan sertai Harimau Malaya dalam masa terdekat. Bahang bola sepak Malaysia terus membara ketika fans Harimau Malaya masih meraihkan kemasukan 5 pemain warisan berdarah antarabangsa ke dalam skuad Harimau Malaya. Kini muncul satu lagi berita yang mampu menggemparkan dunia bola sepak serantau apabila kita dihabarkan akan menanti 2 lagi pemain kacukan berkualiti tinggi dalam masa terdekat. Walaupun identiti 2 pemain ini masih dirahsiakan, sumber terdekat mengesahkan bahawa mereka berdua adalah pemain profesional yang mempunyai darah Malaysia dan layak menyarung jersey negara di bawah status warisan. Malah, perancangan ini bakal dilakukan secara strategik sebagai persiapan menghadapi perlawanan penting menentang Laos pada bulan Oktober nanti. TMJ ketika ini adalah arkitek pembaharuan Harimau Malaya. Tidak dapat dinafikan, Tunku Ismail kini menjadi simbol transformasi bola sepak negara. Usahanya menyuntik DNA baharu ke dalam skuad kebangsaan bukan sekadar strategi jangka pendek, tetapi satu pelaburan jangka masa panjang untuk memastikan Malaysia mampu bersaing di pentas antarabangsa. Selepas kejayaan membawa masuk Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imano Makucha, John Erazabal dan Joao Figueiredo, kini 2 lagi nama besar sedang menanti masa untuk diperkenalkan. Apa yang menarik, proses ini dilakukan secara telus dan sah berpandukan syarat ketat yang ditetapkan oleh FIFA dan AFC. Setiap pemain perlu membuktikan pertalian darah dengan Malaysia melalui dokumentasi rasmi. Maka kehadiran pemain warisan bukanlah hasil dari bayaran bawah meja seperti yang selalu dikatakan oleh netizen merah putih. Ia bukan sogokan, tetapi ia hasil kerja keras dan penyelidikan yang rapi. Tunku Ismail bukan seorang yang suka memandang rendah lawan walaupun menentang Laos. Perlawanan menentang Laos mungkin pada kertas kelihatan mudah, namun bagi barisan kejurulatihan dan TMJ ia lebih daripada sekadar perlawanan kelayakan biasa. Ia adalah ujian taktikal terhadap kombinasi baharu yang melibatkan pemain kacukan dan juga tempatan. Kehadiran 2 pemain tambahan ini bakal menjadi pemangkin kepada variasi taktikal dan keseimbangan skuad. Menurut sumber teknikal, kedua-dua pemain baharu ini mempunyai latar belakang profesional yang kukuh, masing-masing pernah bermain di Liga Eropah dan Amerika Selatan. Ini bermakna mereka tidak sahaja membawa skill tetapi juga mentaliti kompetitif yang penting dalam membentuk budaya kemenangan dalam pasukan kebangsaan. Bercakap mengenai spekulasi identiti 2 pemain misteri, walaupun belum ada pengumuman rasmi, komuniti bola sepak tempatan kini sibuk membuat spekulasi mengenai siapakah 2 nama yang dimaksudkan. Antara nama yang sering disebut dalam kalangan peminat bola ialah pemain tengah menyerang yang pernah bersama Barcelona, iaitu Mochu. Namun menurut pemerhatian admin, gambar yang telah tersebar antara Facundo Garces dan sosok manusia yang dikatakan itu adalah Mochu langsung tidak sama. Namun jika benar memang Mochu, ini bermakna Harimau Malaya bakal menerima tambahan penting di posisi tengah menyerang. Dalam konteks bola sepak moden, kekuatan di tengah ini boleh menjadi perbezaan antara kemenangan dan kekalahan. TMJ nampaknya sudah menyusun percaturan bukan sahaja untuk Laos tetapi juga untuk kualifikasi besar yang bakal menyusul. Kemasukan pemain warisan bukan perkara baharu dalam bola sepak antarabangsa. Negara-negara seperti Algeria, Morocco, Perancis dan bahkan Indonesia sendiri menggunakan pemain berdarah campuran untuk memperkuatkan pasukan. Tetapi apabila setiap kali ada nama baharu diumumkan oleh Malaysia, pasti timbul suara sumbang dari warga merah putih yang mempersoalkan keaslian darah, seolah-olah menjadi rakyat Malaysia itu hanya layak bagi mereka yang lahir di sini sahaja. Apa yang cuba dilakukan TMJ bukan untuk menafikan bakat tempatan, tetapi untuk memperkukuh asas pasukan. Bakat muda seperti Arif Aiman, Ubaidullah dan Azam Azmi masih diberi peranan penting. Kehadiran pemain kacukan ini hanya menambah saingan sihat dan mempercepatkan proses kematangan pasukan. Jika hal ini berlaku, tidak pelik apabila media dan netizen dari negara jiran sekali lagi mula berkampung di ruangan komen media sosial bola sepak Malaysia.
Ada yang menyebar tuduhan palsu mendakwa Malaysia memanipulasi sistem dan membeli dokumen. Namun setakat ini, tiada satu pun dakwaan itu disertakan dengan bukti yang sah. Realitinya, semua negara sedang berlumba-lumba untuk memperkukuh pasukan masing-masing. Maka adalah tidak adil untuk Malaysia diserang hanya kerana kita berjaya terlebih dahulu. Eric Thohir sudah memulakan proses ini hampir 5 tahun, sedangkan kami baru sahaja memulakannya dengan serius di bawah naungan Tunku Ismail. Jadi sila berhenti mempersoalkan mengapa Malaysia menolak untuk menentang Indonesia kerana Tunku Ismail ada perancangan yang lebih baik untuk Harimau Malaya.